Aku ingat jeragat ni benda biasa sampai aku jumpa kajian yang kata jeragat boleh jadi tanda penuaan awal. Aku Natasha, umur 36 tahun. Aku kerja sebagai agen hartanah, selalu kena jumpa klien, tunjuk rumah, attend event jualan. Setiap hari, kena nampak yakin sebab orang tengok penampilan kita sebelum beli rumah. Tapi masalah aku, muka penuh jeragat. Bila aku bercakap dengan klien, aku nampak diorang tengok pipi aku, bukan mata aku. Rasa insecure sangat. Mula-mula jeragat aku sikit je. Tapi lama-lama, makin banyak, makin pekat. Foundation aku dah tak boleh cover. Nak keluar rumah pun rasa segan. Satu hari, aku tengah bincang harga rumah dengan klien. Tiba-tiba dia tanya, Natasha, kulit you ni ada freckles ke? Macam makin banyak je. Malu gila masa tu. Terus rasa down. Aku fikir balik. Kenapa jeragat aku makin menjadi-jadi? Rupanya sebab gaya hidup aku sendiri. Punca satu. Terdedah kepada matahari setiap hari, sinar UV menyebabkan melanin berlebihan. Jeragat makin banyak. Agen hartanah kena banyak berjalan, tunjuk rumah, berjemur bawah matahari tanpa perlindungan. Punca dua, tak pernah jaga kulit dengan betul. Aku jarang pakai sunscreen, kadang-kadang lepas makeup pun malas nak reapply. Pakai krim sembarangan asalkan putih cepat. Punca tiga, usia makin meningkat, kulit makin sensitif. Masuk umur 30-an, kulit mula hilang keanjalan. Hormon berubah, kulit tak pulih secepat dulu. Aku tak duduk diam, aku cuba macam-macam produk. Tapi, hasilnya mengecewakan. Cuba skincare mahal, tak berkesan, jeragat tetap ada. Pakai krim pemutih, sekejap je nampak putih. Tapi lepas berhenti kulit, makin teruk. Rawatan klinik mahal, buat sekali, duit habis beribu, tapi jeragat muncul balik. Sampai satu tahap, aku rasa putus asa. Tapi dalam hati, aku tahu aku tak boleh biarkan muka aku macam ni. Aku mula buat research. Aku cari bahan yang boleh hilangkan jeragat dari dalam, bukan setakat sapu luaran. Aku jumpa kajian dari Dr. Samantha Liu di Universiti Putra Malaysia, UPM. Kajian itu menunjukkan bahawa ekstrak raspberry kaya dengan antioksidan yang boleh membantu mengurangkan hiperpigmentasi. Ia juga boleh melambatkan penghasilan melanin, iaitu bahan yang menyebabkan jeragat. Lepas baca semua ni, aku tahu aku kena cari produk yang ada bahan-bahan ni. Aku jumpa banyak produk, tapi kebanyakannya dalam bentuk kapsul, kena bancuh atau ada bahan tambahan pelik. Tapi masa tu, aku ternampak Lovin Bright. Produk ni ada raspberry, ceramide dan vitamin C dalam bentuk sachet kemam je. Senang gila. Aku terus try. Aku start consume Lovin Bright dari bulan 10. Sehari satu sachet sebelum sarapan. Dalam 2 bulan, perubahan ketara. Jeragat makin pudar, kulit makin sekata, muka dah tak kering macam dulu. Suami pun tegur, sayang makin berseri sekarang. Hari tu aku jumpa klien yang pernah tegur aku dulu. Tapi kali ni, dia cakap lain. Natasha, kulit you makin cerah lah. Pakai apa ni? 3. Sebab, kenapa Lovin Bright terbaik? 1. Ada kelulusan lab Malaysian Standard Test, bukan produk timbang kilo. 2. 100% bahan semula. Jadi, raspberry, apple hijau, ceramide, vitamin C. 3. Testimoni berjaya, ramai dah berjaya pudarkan jeragat dan cerahkan kulit. Tak salah untuk korang yang ada masalah jeragat macam aku untuk cuba ikhtiar dengan cara ni. Rawat luaran dengan skincare sahaja tak cukup, korang kena juga rawat dari dalaman. Sebab tu aku recommend sangat-sangat Lovin Bright ni dekat korang. Aku syorkan untuk korang ambil 3 kotak terus, cukup untuk sebulan pengambilan. Dan kalau korang ambil 3 kotak, syarikat ni ada bagi harga lebih murah berbanding korang beli 1 atau 2. Lebih jimat dan berbaloi, siap dapat free lotion putih lagi. Ingat, setiap individu mungkin ambil masa yang berbeza untuk nampak kesan. Yang penting, konsisten dan yakin dengan proses.